Apa tak ada, kalau kita nak lagi kulit kita ni cantik, lagi moist kan, kita bukan takat jaga daripada luaran saja tau, dalaman pun kita kena ambil tahu. Sebelum tu Isha tunjuk kat hampa ni gambar Isha. Boleh nampak kan kulit Isha tu glowing, okay, tapi dia punya muka tu masih kusam. Kulit tak apa nak improve sangat. Isha pun buat research, ramai cakap yang kita kena banyak minum air, pemakanan kena jaga, jangan terlampau ambil benda yang bergoreng, apa semua tu kan. And last, ambil suplemen. Isha pun carilah suplemen yang sesuai dengan Isha. Isha pun memilih juga, banyak juga Isha try. Sampailah Isha jumpa satu ni yang paling sesuai dengan Isha. Multi Collagen Ginseng. Yang ni yang paling kena dengan Isha. Pasal apa Isha pilih Multi Collagen Ginseng ni? Sebab dalam ni ada premium Multi Collagen with ginseng, vitamin C and biotin. Yes, collagen ni pun bukan takat fokus dekat hampa punya skin saja tau. Dia fokus dekat joint support, hair growth, kita punya bahagian kuku-kuku ni. Dia menjaga semua tu tau. Sebab ingredients dalam ni, dia sangat-sangat bagi banyak benefit dekat badan kita. Bagi Isha, antara semua suplemen yang Isha pernah try, yang ni yang paling sesuai dengan Isha. Sekarang, nampak makin bersih, makin okey. Bukan takat kulit muka saja, satu badan Isha makin okey. Boleh try Multi Collagen Ginseng ni sebab bagi Isha benda ni memang worth it. So guys, grab yours now. Bye bye.